Explore, create, inspire. Empat hari penuh aksi, 4 hari penuh semangat, dan hari ini medan perjuangan menjadi semakin mencabar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Zulaikha Adriana, wartawan PTV, membawakan sorotan kapsul hari keempat Kejohanan Belajaring MSSS 2026. Perjalanan menuju hari kemuncak kejohanan kini semakin hampir. Setiap pasukan menunjukkan aksi-aksi terbaik bagi memastikan impian mereka terus bernyawa. Marilah sama-sama kita saksikan sorotan kapsul hari keempat Kejohanan Belajaring MSSS 2026 yang mewarnai gelanggang hari ini. Aksi separuh akhir berlangsung dengan penuh debaran apabila setiap pasukan berjuang habis-habisan untuk merebut tempat ke pentas akhir. Baiklah, sekarang saya bersama dengan Nur Izwani Izzati. Baiklah, saya ada satu soalan untuk saudari. Siapakah yang anda rasa akan bergelar juara bagi Kejohanan Belajaring MSSS 2026 kali ini? Saya rasa yang akan menggelar juara pada tahun ini untuk MSSS Netball ialah pasukan dari Kuching. Baiklah, terima kasih. Sekarang saya bersama dengan Iza. Baiklah, saya ada satu soalan untuk saudari. Siapakah yang anda rasa akan bergelar juara bagi Kejohanan Belajaring MSSS 2026 kali ini? Saya rasa Sekolah Sabuan Gaya. Baiklah, terima kasih saudari. Sekarang saya bersama dengan Tasha. Baiklah, saya ada satu soalan untuk saudari. Siapakah yang anda rasa akan bergelar juara bagi Kejohanan Belajaring MSSS 2026 kali ini? Rasa-rasanya Bintulu ataupun Sekolah Sukan Tabung Jaya. Sebab orang dua ini sangat bersusun dalam permainan bola jaring diorang dan sangat pro dalam gini. Setiap tahun Bintulu juga johan berturut-turut tahun lah. Kali ini rasa-rasanya Bintulu lagi lah. Baiklah, terima kasih saudari. Perlawanan penentuan ranking turut menyaksikan persaingan sengit dengan setiap pasukan berusaha menamatkan kejohanan pada kedudukan terbaik. Sorakan penyokong dan aksi mendebarkan mewarnai setiap perlawanan. Kini hanya satu persoalannya tinggal. Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara Kejohanan Belajaring MSSS 2026 kali ini?